Lah, kat sini masing-masing. Kau apa ni? Yang mana ni? Sudah tengok. Fish apps apa ni? Ini semua guna AI. Wow. Apa kata kalau tahun ni kita sambut raya kita tahun ni kita guna AI. Kalau macam tu kita bolehlah minta tolong AI untuk pilih juadah raya juga kan? Tak sabar ni nak minta AI suggest makanan kita. Jom kita check nak. Apa tu? Ni ada. Oh, Banyak terus ni. keluar senang. Hebat kan AI? Guna je lah AI. Kan? Senang kan? Makanan pun ada. Suka. Semua dah ada. Kan lagi mudah ada AI. Persiapan raya pun lebih lancar dari sebelum ni. Kita nak makan apa tahun ni raya? Kata nak guna AI. Apa tu dekor? AI juga lah. Macam tadi. Suggestkan saya menu untuk hari raya pertama dan juga dekor untuk hari raya. Untuk menu hari raya pertama, anda boleh cuba 1. Nasi impek dengan kuah kacang dan rendang. 2. Lemang dengan serunding. 3. Kuih raya seperti kuih tap nanas dan semprit. Untuk dekorasi, anda boleh cuba hiasan meja dengan bunga segar dan lilin. 2. Lampu kelap-kelip untuk suasana meriah. 3. Gantungkan pelita dan hiasan bertemakan hari raya di sekeliling rumah. Semoga hari raya anda penuh dengan keceriaan. Wah, hebat ni master AI ni. Kan? Hebat kan? Gila. Baru tahu. Dengar. Ya tadi. Cuba dengar yang lagu AI buat lagu raya. Ya, cuba dengar. AI boleh buat lagu raya sekali. Banyaknya pilihan ni. Kan? Kita bolehlah pasang masa open house nanti kan? Boleh sangat dengar. Bestnya. Okey, untuk kuih, I dah order. Okey. So, kemas rumah kita suruh Raya Master juga buat. Kita rehat. Senang cerita. Raya Master dah pilih makanan terbaik dan bantu banyak kerja. Tapi, di manakah kelainannya? Semua dah tersedia. Tapi, kenapa rasa kosong? Macam bosan lah. Apa kata kita buat something yang lebih fun? Contohnya macam kita buat kuih raya dulu-dulu. Kita buat sama-sama. Betul. Rasa macam kosong sangat. Macam kita tak ada buat apa-apa. Kan? Apa kata kita buat kuih? Mami ajar boleh? Boleh. Kuih apa? Dia semprit tak? Jom. Menarik dia ni. Kalau macam tu, kamu dengan Mami pergi buat kuih. Daddy dengan Mayam kita pergi pasar Wansik. Boleh? juga ada ni. Boleh kan? Kan? Kita Jom. shopping. Sekarang nanti lambat. Boleh lah pergi shopping. Mereka mengambil keputusan untuk merehatkan Raya Master. Kini, mereka kembali kepada cara lama yang lebih bermakna. Bukan sekadar cantik, namun penuh dengan sentuhan bersama. Akhirnya, mereka menyedari bahawa kemeriahan raya bukanlah pada kesempurnaan, tetapi pada kebersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syawal yang ditunggu telah tiba dengan penuh kesederhanaan dan kemeriahan. Sambutan raya bukan tentang kesempurnaan yang dicipta oleh teknologi, tetapi tentang nilai kekeluargaan, kebersamaan dan kasih sayang. Walaupun AI dapat memudahkan banyak urusan, ia tidak dapat menggantikan kebahagiaan yang datang daripada hubungan antara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Syawal kembali menyapa membawa kegembiraan dan keberkatan. Hari Raya Aidilfitri adalah masa untuk kita mempereratkan silaturahim, memohon kemaafan dan mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Dalam era digital ini, walaupun teknologi mendominasi, jangan dilupakan warisan sendiri. Sebagai pengarah Pusat Sumber Pengajaran dan E-Pembelajaran, saya berharap kita terus maju dalam ilmu dan inovasi dalam mengekalkan nilai kasih sayang serta kebersamaan. Pelita menyala di malam tenang, bersinar terang menuntun jalan. Sanak saudara datang bertandang. Raya disambut dengan penuh kemeriahan. Seluruh warga kerja Pusat Sumber Pengajaran dan E-Pembelajaran 2025 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. maaf zahir dan batin. Kata nak guna AI. ada lembut je. Saya tengok ni. Damiah. Siapa? Mayam. Menarik. Semprit ke? Betul. Masalah tapi yang kena ni. Berita menyala di malam. Sinar terang menuntun jalan. Action. Macam dalam cerita. Senyum apa? Jadi cepat lah. Yo, tak apa. Tengah tengok ni, tahap ni main. Okey, Mak. Tolong tangan dia gegaru sikit. Tunjuk sikit. Alah, macam cinta pula. Tunjuk. Okey.